إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta muslimat dari program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Sobhi Mar'i. Mungkin Puan boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya Sharifah Hayati binti Said Idris daripada Kampung Datuk Bakar Baginda. Masya Allah, dari Kampung Datuk Abu Bakar Baginda. Belakang ni je. Jadi adakah ini kali pertama atau kali keberapa yang join program ni? Ini kali kedua. Tahun lepas dah pernah sekali, kemudian tahun ni. Masya Allah, kali kedua. Jadi apa perasaan Puan bila kali kedua join program bersama Syekh ini? Perasaan kali ni agak lebih stabil sikit berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas tu dia rasa macam satu kejutan sebab tak pernah rasa macam tu, tiba-tiba rasa. Tahun ni dia dah nampak ada benda tu dan dia macam smooth lah sikit. Jadi tahun ni rasa lebih, walaupun dia stabil, maksudnya maksudnya saya dah mula dapatlah benda yang saya nak tu. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan apa benda yang nak tu? Okey, sebelum ni saya dengan Al-Quran ni macam tak faham, banyak tak tahu, tak kenal lah dengan kata lain. Tapi mulai tahun lepas tu kesedaran tu ada. Jadi usaha tu dah dimulakan lah. Jadi bila tahun ni, bila masuk lagi program ni rasa lebih macam mana, lebih berkesan lah, rasa lebih bermakna, rasa dapat banyak lagi apa Syekh cakap, walaupun kadang-kadang dia macam ada ulang lah sikit kan, tapi maknanya memberi saya lebih faham, lebih memberi kesan lah berbanding dengan tahun lepas. Rasa tahun ni macam rasa lebih, pengisian tu rasa lebih padat, lebih lengkap saya rasa. Maknanya melengkapkan lagi yang lepas tu mungkin saya terlepas pandang, tertidur ke apa kan. Jadi tahun ni dia macam cover balik. Masya Allah, bila Syekh dah beri banyak perkongsian pada tahun ni, jadi ada tak apa-apa tausiah yang melekat di hati Puan, yang terngiang-ngiang, tausiah daripada Syekh yang Puan boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita kat luar sana? Ada macam yang Syekh sebut tentang doa. Selama ni kita pernah jumpa doa tu, pernah baca pun, tapi betul lah macam Syekh cakap tu, tapi kita tak faham pun apa yang kita baca, apa yang kita doa. Kita cuma faham terjemahannya dalam bahasa Melayu je, tapi erti kata sebenarnya dalam ni kita tak tahu pun. Tapi bila Syekh terangkan dengan mendalam, detail, satu persatu, dari sudut bahasanya, dari sudut istilah semuanya, apa di sebaliknya tu, jadi memberi lebih kesan lah. Kita rasa barulah rasa doa tu betul-betul satu doa. Kalau tidak sebelum ni kita rasa doa tu kita sebut je di mulut, tapi tak masuk ke hati. Jadi kali ni rasa lebih lah. Masya Allah, moga-moga dengan selepas kita dengar perkongsian daripada Syekh, kita akan berdoa selepas ini dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Amin. Jadi apakah harapan Puan bagi program khas Talaqi Ramadan ini? Harapan saya bagus, nak syukuran buat program ini, semoga dapat diteruskan lagi, dan kalau ada lagi insya-Allah saya akan sertai lagi. Dan nampak ada penambahbaikan lah daripada tahun lepas. Macam tahun ni dah ada, setiap hari ada doa baru. Jadi saya suka tu, saya rasa macam dapatlah, walaupun perkataan tu, doa tu pernah jumpa, tapi selama ni tak tahu doa tu ialah satu doa yang dari Al-Quran kan. Itu dah bagus satu. Mungkin tahun depan ada lebih lagi kejutan lah. InsyaAllah. Jadi Puan, akhir kalam sedikit kata-kata buat Akademi Nasyid Quran. Tahniahlah pada Nasyid Quran, semoga terus diteruskan apa yang dah buat ni lah. Program ni mungkin bertambah lebih baik lagi lah. InsyaAllah, amin. Terima kasih Puan. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan peserta seterusnya dalam program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Sobhi Mar'i.